Saya rasa kunjungan ini terlalu short. Terlalu pendek, masa tak cukup. Tetapi saya percaya walaupun kunjungan pada hari ini tak sampai 1 jam, tetapi saya percaya hasilnya adalah sangat-sangat besar. Kita sekarang telah aktifkan semula semangat antara RI dan juga RTM, dan kita akan pastikan bahawa apabila kami balik ke Malaysia, kami akan aktifkan dan banyakkan lagi program di antara RI dan juga RTM. Saya percaya pendengar kita memang minat untuklah melalui Malaysia, pendengar Malaysia berminat denganlah, ada minat yang tinggi terhadap kandungan yang Indonesia, dan juga untuk pendengar-pendengar Indonesia, kami Malaysia juga ada kandungan yang menarik untuklah kita sembahkan kepada pendengar-pendengar di sini. Jadi saya sangat-sangat looking forward terhadap kooperasi dan juga kerjasama yang lebih rapat. Saya harap bahawa kita selepas mesyuarat kita ataupun perjumpaan kita pada hari ini, kita jangan sahaja buat program secara tahunan, tetapi kita boleh banyakkan program secara bulanan ataupun lebih baik mingguan. Dua-dua platform, dua-dua agensi penyiaran ini bukan sahaja ada radio station, tetapi juga ada platform digital. Dan kita tahu bahawa pada zaman digital ini, platform digital ini sebenarnya ada potensi yang sangat-sangat besar. Dan dengan platform digital ini, dia tak ada hak terhadap masa dan juga hak terhadap kandungan dan sebagainya. Jadi saya percaya dan saya sangat-sangat looking forward untuk nampak bahawa kita ada kerjasama yang bagus untuklah RTM Creek dan samalah juga RI. Saya nampak tadi RI ada program podcast. Ini mungkin satu bidang di mana RTM juga bolehlah bekerjasama dengan RI.